Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Alisha di BK Channel. Pada hari ini, 16 hari bulan 3, hari Ahad, sekolah kami telah mengadakan majlis salam nuzul Al-Quran di Dewan Terbuka. Jom kita saksikan. Hai, bersama saya Isha di BK Channel. Hari ini saya bersama Ustaz Muhammad Syahrani daripada Pengawai Masjid Sultan Ahmad. Apakah benar nuzul Al-Quran jatuh pada 17 Ramadan? Berdasarkan pendapat para alim ulama, ada berlaku khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan berlakunya penurunan Al-Quran. Ada di kalangan para ulama menyatakan bahawa nuzul Al-Quran ini berlaku pada 24 Ramadan. Cumanya jumhur ulama berkata nuzul Quran ini berlaku pada 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam nuzul Al-Quran atau malam Lailatul Qadar? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Lailatun inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Walaupun kita biasa sambut malam ataupun biasa kita menantikan Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir, malam yang ganjil seperti 21, 23, 25, 27 dan 29. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Qadar ini, bila Allah Ta'ala berfirman Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Seperti soalan yang pertama tadi kita jawab, Al-Quran berlakunya penurunan itu pada 24 ataupun 17. Lailatul Qadar boleh berlaku pada pertengahan Ramadan dan ghalibnya berlaku pada akhir 10 Ramadan. Jadi berdasarkan daripada ayat-ayat ini, kita berpendapat bahawa Al-Quran itu berlakunya pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran itu seperti yang kita sebut tadi diturunkan secara 3 peringkat. Peringkat yang pertama diturunkan daripada Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua diturunkan serentak daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian daripada Baitul Izzah diturunkan kepada dada Nabi SAW secara berperingkat-peringkat. Wallahu a'lam. Apakah status hadis penampakan tiang-tiang merah ke arah timur ketika matahari terbit di bulan Ramadan? Baik, status hadis berkenaan dengan penampakan tiang-tiang merah ke arah timur. Ulama berpendapat bahawa hadis ni adalah hadis dhaif kerana sanadnya tidak mengandungi perawi yang ramai dan ada sanad di pertengahannya terputus dengan perawi. Maka ulama hadis berpendapat hadis ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun hadis ini berstatus dhaif, kita masih boleh menggunakan kerana dia bukan dikategorikan sebagai hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Hadis ada 4 kategori. Yang pertamanya hadis sahih, yang keduanya hadis hasan, yang ketiganya dhaif, yang keempatnya maudhu' palsu. Jadi 1, 2 dan 3 ni kita boleh guna pakai lagi. Bila disebut hadis yang maudhu', yang palsu, maka hadis ni kita tidak boleh guna pakai. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itu saja episod untuk kali ini. Kami ingin mengucapkan salam nuzul Al-Quran kepada semua umat Islam. Don't forget to like, subscribe, share. Bye-bye.